Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Adil Zawi dan saya Haziq Hairul di dalam Open Table Podcast. Aku menarik juga dengan konsep berguru ni. Betul? Follow satu guru, kau setia kepada satu guru tu. Sebab based on aku punya understanding lah, dia lain daripada kau setia kepada guru biasa. Macam kalau kita St. John, tak adanya aku setia kepada Tok Guru Roslan ke, Tok Guru Siti Radiah ke kan. So, habis sekolah habis lah. Habis sekolah habis lah kan. Betul. So aku pun tertarik juga dengan konsep tu sebab aku tak faham. So what is it actually? Ataupun kenapa? Kenapa berguru maksudnya? Yes. Boleh? Berguru ni sebenarnya satu benda yang asas sebenarnya dalam kehidupan kita. Tapi sebabkan realiti masyarakat kita menganggap habis sekolah, so habislah tempoh berguru. So kita menganggap guru ni ketika di sekolah. Habis sekolah bermaksud habislah kehidupan berguru dengan guru tersebut. Tetapi sebenarnya dalam Islam, kita diajar berguru ni sebenarnya sepanjang hayat. Dan benda tu kita boleh tengok daripada bagaimana para sahabat dengan Nabi lah. Para sahabat dengan Nabi, mereka bahkan merujuk masalah akhirat, masalah dunia dengan Nabi semuanya sepanjang hidup. Kan itulah nilai guru dan anak murid yang sebenarnya. Yang sebenarnya zaman kita benda tu dah makin hilang. Kan tapi alhamdulillah kami berkat daripada guru kami lah. Dia hidupkan balik nilai itu dalam kehidupan kami. Yang menyebabkan kami rasa kita kena ada guru untuk pandu kita, bukan semata-mata belajar agama. Ustaz Fatur Rahman belajar Mesir, saya belajar di Yaman, alhamdulillah. So kami dengan ilmu kami dah boleh uruskan hidup kami. Tak. Tapi maksudnya tak cukup semata-mata dengan ilmu. Tapi kita kena ada satu lagi rukun asas dalam hidup kita, iaitu keperluan kepada guru tu. Sebab guru yang bimbing kita, bermaksud guru yang bentuk ke hala tuju. Bermaksud kalau kita katalah hari ni semua orang jalan dia nak pergi pada akhirat. Tapi ada yang ikhlas, ada yang sagi dia tercampur riak sikit, ada yang sagi dia terkena macam-macam lah. Mungkin dia ada kejap ikhlas, kejap tak ikhlas. Jadi yang nak membetulkan hala tuju kita dalam perjalanan tu, mesti kena ada seorang guru lah. Cuma sifat-sifat guru tu yang nanti yang kita kena tengok balik. Bagaimana yang guru yang disebutkan yang boleh bimbing kita tu lah. Macam Aman. Apa yang decide untuk okey, aku nak ikut Tok Guru ni? Jadi bila kita belajar agama macam kita tengok sekarang ni pun macam-macam lah kita tengok dekat Facebook, kepercayaan orang kepada agamawan ni dah semakin lama semakin terhakis. Atau boleh kata tak adalah, skeptikal. Macam kau ustaz tapi tengok-tengok end up bila kita scrut, bila kita check background, sebenarnya kau macam ni. So kita berhadapan dengan satu masalah yang kalau guru kami sebut, kita ada orang yang belajar tentang kepercayaan kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, tapi dalam masa yang sama dia tak beriman pun dengan Tuhan. Dia ada maklumat, dia ada teori, dia boleh bahas ni, kalau dia cakap kita pun macam wah. Tapi dia pun tak beriman. Dia percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tu dia mengatur kehidupan dia, qadar, ketentuan. Tapi dia sendiri bila berhadapan dengan masalah ujian sakit dan sebagainya, dia menyalahkan Tuhan. So kita menghadapi realiti, dia belajar tapi dia sendiri tak ada keyakinan, dia sendiri tak betul, basically tidak beramal dengan ilmu dia. So benda ni bila kita belajar, so kita nampak kalaulah semua orang yang belajar agama tu berjaya membentuk diri dia sendiri semata-mata dengan apa yang dia belajar, maka Malaysia ni dah penuh dengan alim ulama. Tak ada dah kita tengok kes kes yang viral hari ni, race water yang mana? Rain Festival tu. Allah Akbar. Yang tu. Maksudnya bukanlah kita bukanlah kita nak kata macam tu. Maksudnya kesedaran masyarakat tu tak perlu sampai ada orang nak buat petition membantah dan sebagainya. Sebab cukup dengan berapa banyak dah. Satu sekolah melahirkan generasi, satu batch kita katalah 100 orang. Sekolah tu 50 tahun. Satu sekolah dah lahirkan berapa? Ya, 2,000. Banyak. Sekolah berlambak-lambak. Sekolah agama dengan kafar dia lagi, dengan apa semua. So kita nampak kat situ ada satu elemen yang kosong. Walaupun orang tu mengetahui, walaupun dia cakap sedap, walaupun dia pandai, bahawa apa yang dia ada tu tak cukup. Maksudnya dia perlu satu nilai tambah,
nilai tambah ni apa? Nilai tambah ni adalah kita panggil proses tazkiyah. Tazkiyatun nafs, iaitu dia membersihkan jiwa dia. Bersihkan jiwa dia, bersihkan macam mana? Membersihkan daripada sifat-sifat mazmumah ataupun sifat-sifat yang tak elok. Dan kita bersihkan diri daripada perasaan marah, kita bersihkan daripada perasaan dengki, hasad, membenci orang. Kita belajar memaafkan. Dalam masa yang sama kita beramal dengan ilmu kita. Macam mana sebagai contoh orang yang belajar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni melihat, maha melihat. Tetapi bila dia duduk dengan seorang-seorang dalam bilik, duduk sendirian, tak ada orang tengok, mata dia tengok benda yang haram. Benda yang haram. Tangan dia melakukan perkara yang haram. Kaki dia melangkah ke perkara yang haram. Dia merasakan dia selamat sebab tak ada siapa tahu. Tetapi dalam masa yang sama bila kita tanya dia, Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Jadi kat situ ada kepincangan dalam iman dia lah. So kat situ kita kena kita perasan bahawa tak cukup. Dia perlu ada seseorang tu yang belajar agama, lepas dia mendapat ilmu dia kena ada proses pembersihan jiwa tu supaya dia, orang kata apa, belajar takut dengan Allah, belajar beramal dengan ilmu dia sampai dia pelan-pelan mencapai kedudukan sebenar. Oh, inilah Muslim yang sebenar. Itulah. Terkesan. Okay. Terkesan. First time dia aku dengar orang kata justify yang macam ni, sebab aku habis sekolah, aku tak ada apa-apa guru yang aku orang kata pegang lah. Betul. Selalu dengar podcast je. Orang tak pernah terfikir pun jalan kehidupan yang sebegini, betul tak? Betul. Tak pernah terfikir lah. So, aku rasa satu eye opener yang menarik kot untuk aku juga. So Man, sebenarnya sebelum kita record, kau ada mention ada 3 perkara yang kau akan belajar. Akidah, tasawuf and ilmu fardu ain tu. Yes. Boleh kau expand sikit? Kalau ilmu fardu ain ni yang kita wajib belajar tu ada 3 lah. Okay. Ilmu tauhid atau ilmu akidah, kepercayaan kita tentang perkara-perkara gaib, perkara kita pada Tuhan, beriman pada Rasul, malaikat dan sebagainya. Itu perbahasan dalam ilmu akidah. Perkara-perkara yang sam'iyat. Sam'iyat ni maksudnya perkara yang kita tak tahu, kita tak dapat buktikan, melainkan kita beriman apa yang Nabi cakap. Macam pahala syurga, sirat, neraka, azab kubur. Kita tak ada jalan nak buktikan. Cuma kita percaya sebab Nabi kita kata. Itu perkara sam'iyat. Kita dapat dengan jalan itulah, jalan apa yang Nabi cakap. Lepas tu ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni terkait dengan kehidupan seharian kita yang melibatkan hukum hakam. So yang melibatkan hukum yang kita selalu kata haram, halal, apa lagi, makruh, sunat, harus, apa semua tu, itu dalam bahagian fiqh. So basically kehidupan kita yang selalu orang tanya kat masjid tu, semua terkait dengan ilmu fiqh. Tapi selalu orang berhenti dekat sini je. Berhenti dekat ilmu tauhid. Dia maksud dia kenal Allah Ta'ala. Lepas tu dia kena sembahyang lah, dia tahu bila dia kenal Tuhan, dia kena sembah. Jadi bila dia kena sembah Allah Ta'ala, maka dia belajar cara solat dekat ilmu fiqh. Tapi dia berhenti kat situ. Dia tak masuk ke satu lagi ilmu, iaitu dipanggil ilmu tasawuf lah. Ilmu tasawuf, kalau ilmu fiqh itu menjadi sebab sah atau tidak sah solat kita. Maksudnya kita solat tak ada najis kat pakaian, kita solat kita tak bergerak lebih daripada 3 kali pergerakan besar, sah solat kita lah. Kan adalah syarat-syarat dia dalam ilmu fiqh tu panjang lah. Kalau kata kita buat, batal solat kita, sah batal. Tetapi sahnya solat tidak bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala terima solat kita. Sebab itu nanti dia akan ada satu perbezaan di antara orang yang menunaikan kewajipan dia kepada Allah dengan orang yang sekadar menggugurkan kewajipan dia. Maksudnya kita diwajibkan solat, kau angkat takbir sempurna, kau buat solat kau seminit, yang asal seminit, tapi sempurna tamanninah apa semua, sah tak solat? Sah lah solat. Sah solat. Tetapi itu layak ke menjadi satu persembahan kita pada Allah? Tak layak. Maka kat situ sekadar kita kata menggugurkan fardu, sekadar tidak berdosa. Pahala belum lagi. Nak mencantikkan persembahan, itu dalam ilmu tasawuf. Lebihkan daripada ni lah. So, apakah tasawuf itu sebenarnya? Tasawuf ni kalau menurut
seorang imam nama dia Said Ahmad Ar-Rifai. Dia kata tasawuf ni amilullah bittaqwa. Kita berurusan dengan Allah Ta'ala dengan takwa. Kita berurusan, bermaksud dalam setiap hari kita ni kita berurusan dengan Allah Ta'ala. Daripada bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita sebenarnya berurusan dengan Allah Ta'ala yang telah meminjamkan kita tubuh badan, nafas dan sebagainya ni. Tapi apakah dalam setiap hela dan tarik kita, hembusan nafas kita tu bersama dengan takut pada Allah Ta'ala ataupun tidak? Jadi makna takwa tu takut pada Allah Ta'ala. Dan dijelaskan lagi, maksud takut kan ni, dia bukan takut yang kita kata aku takut, bukan. Dia maksud takut yang benda tu berada dalam hati. Takut yang maksudnya dalam hati. Takut yang dalam hati ni yang kita kata, yang disebut oleh Ustaz Fatur Rahman tadi. Bermaksud ada orang, tak ada orang, dia sama wajah dia di hadapan Allah. Cara dia berhadap di hadapan Allah Ta'ala sama. Orang tak nampak pun dia semayang dengan ikhlas, dengan tekun, dengan baik dan sebagainya. Ada orang pun dia sama. Dia tak ada rasa nak menunjuk dia. Wajah dia di hadapan Allah Ta'ala sama, di belakang manusia, di hadapan manusia. Kemudian lagi, maksud lagi daripada tasawuf ni, iaitu amilun nas bisidqi. Dia bermuamalah pula dengan manusia. Sebab kita hidup ni dalam bermasyarakat. So, bermasyarakat dalam keadaan bisidq, dengan jujur. Yang mana sifat jujur ni, kalau kita tengok dalam masyarakat kita, persen dia sangat-sangat sikit. Jujur je, satu je. Jujur je. Sebelum kita nak tengok tentang sifat orang ni, baik hati, orang ni itu, orang ni ini, dia ni pemurah, dia ni dermawan dan sebagainya, tengok ada jujur ke tak? Jujur ni kita nak letak dalam setiap urusan kita pun satu urusan yang cukup susah dah sebenarnya. Kan? Kemudian amilu anfusakum bil mukhalafah. Kita berurusan dengan diri kita mukhalafah, dengan menyalahi apa yang kehendak diri kita nak. Baik kan? Kita nak apa? Macam-macam benda dalam kehidupan yang kita nak. Tapi bila berurusan dengan jiwa kita ataupun kehendak-kehendak kita, maka ulama kata banyakkan mukhalafah, banyak jangan ikut dia. Sebab apa? Nafsu kita ni dia banyak menyuruh kita kepada benda yang menyalahi hak-hak Allah SWT. Di sini kita nampak kepulangan kepada guru. Sebab guru tadi, guru yang murabbi ataupun guru syekh yang membimbing kita, yang mentarbiah kita, dia ni mata dia tak macam mata kita. Mata kita ni duk tengok salah orang. Tapi mata para guru ni, orang-orang soleh, mereka melihat hak-hak Allah Ta'ala yang berada dalam diri kita. Apa lagi hak Allah Ta'ala dalam murid aku ni yang belum ditunaikan. Jadi guru kita akan nasihat kat situ. Seperti contoh Ustaz? Contohnya macam kita kata, okeylah, dalam diri, kita kata dalam diri kita masih lagi ada rasa menunjuk-nunjuk pada orang. Jadi guru tadi, dia tak tengok tentang soal amal kita tadi, dia tengok, oh dalam diri anak murid aku ni masih ada benda ni. Jadi dia akan nasihatkan pada poin yang sepatutnya kita bersihkan. Yang waktu tu kita macam terkejut. Macam mana guru aku boleh nampak benda ni ada dalam diri aku, yang aku cuba sembunyikan daripada dunia, tapi guru aku nampak. Sebab tu guru ni dia punya mata yang tajam. Dalam satu hadis Nabi sebut ittaqu firasatal mu'minin. Takutlah kamu dengan firasat orang mukmin. Fa innahu yanzuru binurillah. Sebab dia melihat dengan nur daripada Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala memberikan pandangan yang khusus ini kepada guru tadi, bukan kerana nak ceritakan guru ni sehebat dan sebagainya, tapi guru ni dia dapat berkhidmat untuk masyarakat. Guru ni tadi dia dapat melihat dia dalam hati anak-anak murid, dia tengok okey, anak murid yang ni perlu ditegur di sini, dia ditegur kat sini. So anak murid tu dapat berbetulkan, dan anak murid tu tahu bahawa teguran ini adalah teguran daripada orang yang kasih pada aku. Bukannya datang daripada orang yang nak buka aib aku, bukan. Teguran daripada orang yang kasih pada aku, dia nak aku jadi orang yang lebih baik agar hak-hak Allah Ta'ala aku dapat tunaikan. Pada para penonton kita, jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe.